antara nikmat syurga yang boleh buat kita teruja nak masuk syurga, lagi-lagi kita perempuan kan. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ayat 70 hingga 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihinna khairatin hisan, hurum maksuratun fil khiyam, lam yatamithunna insun qablahum wala jan, ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Maksudnya, di syurga ada bidadari-bidadari yang baik lagi cantik. Bidadari yang hanya duduk diam di dalam kemah, yang tak pernah disentuh sebelum tu oleh manusia atau jin. Cantik macam permata delima dan marjan. Ayat ni Allah cerita orang yang beriman dan beramal soleh masuk kat dunia ni, kat akhirat nanti dia akan dapat bidadari. Bidadari tu dia cantik macam permata delima dan marjan. Kulit dia bersih, berseri-seri macam bulan purnama. Best tak kalau kulit kita macam tu? Best kan? Tapi ada benda yang lagi best daripada tu. Benda yang lagi best daripada tu, perempuan yang beriman dan beramal soleh masuk ke dunia ni, dekat akhirat nanti dia akan jadi lagi cantik daripada bidadari. Ulama kata kecantikan dia berganda-ganda lagi cantik daripada bidadari. Tapi kenapa pula? Sebab bidadari yang dah ada dalam syurga, dia tak pernah susah. Tapi perempuan yang beriman dan beramal soleh kat dunia ni, dia kena solat, dia kena puasa, dia kena jaga aurat. Kalau Allah bagi dia musibah, dia kena sabar. Itu yang membuatkan dia jadi lagi